Simpanan emas bukanlah jalan pintas untuk jadi kaya. Emas bukan alat pelaburan cepat kaya, tetapi ia adalah alat simpanan nilai jangka panjang. Apabila anda faham cara dan tempoh masa yang sesuai, emas boleh memberikan pulangan yang sangat baik. Sejarah 20 tahun menunjukkan harga emas naik secara purata 10% setahun dan ia lebih tinggi berbanding inflasi dan lebih stabil berbanding pasaran saham. Jadi bagaimana strategi untuk untung dalam simpanan emas? Pertama, simpan secara konsisten. Contohnya, 1 gram sebulan melalui akaun EmasCap. Kedua, letakkan matlamat simpanan untuk jangka panjang sekurang-kurangnya 2 tahun. Dan yang ketiga, jangan jual selagi belum capai matlamat simpanan. Siapa yang menyimpan emas 5 tahun lepas pada harga sekitar RM216 per gram pada Januari 2020, hari ini keuntungan yang mereka nikmati setinggi 109% atau keuntungan secara purata 21.85% setahun. Di sini anda boleh lihat, emas bukan alat untuk cepat kaya, tetapi dengan disiplin, ia boleh membantu anda menjadi kaya dengan cara yang selamat. Bagi yang berminat untuk mengukuhkan kewangan dengan simpanan emas bersama Public Gold, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold dan saya akan bimbing anda dalam langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.